Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi sambal serai kicap. Sistem harga beg. Puan, nanti hari yang impit saya. First kali kita panaskan minyak di kuali. Saya masukkan serai. Ya, okey, masukkan serai dan daun salam. Okey, kita tumis sebentar sehingga dia naik bau. Okey, kita masukkan bawang yang kita dah mayang atau dah iris. Okey, kita tumis ni sampai dia naik bau, sampai bawangnya tu jadi baru kita masuk bahan-bahan lain. Jadi sementara tu Kak Zaidah nak kisar. Okey, yang kita nak kisar sekarang ni bawang besar, bawang putih, serai dan halia. Kalau puan dekat rumah letak sekali lada kering. Okey, macam ni dapat tu. Masukkan yang kita dah kisar tadi. Kalau puan dekat rumah, puan kisar sekali dengan lada kering. Okay, kita tumis sampai dia naik bau ya. Kak Zaidah masukkan lada dulu. Puan buat macam Kak Zaidah ni. Tumis sampai bawangnya dah pecah minyak, baru masuk lada. Kalau puan dekat rumah setakat nak masak 4-5 ketul, blend sekali dengan lada. Ya, lepas tu tumis sekali. Okey, kita tumis sampai dia pecah minyak. Okey, kita tumis sampai dia pecah minyak macam ni. Dia dah mula kering dan dia dah minyaknya tu dah timbul. Macam ni. Ya, nampak tak minyak dia meleleh tu. Okey, kita nak masukkan asam keping. Masuk awal asam keping ya. Okey, kita nak masukkan air, sedikit air sebab dia kering ya. Alright. Saya nak masukkan garam. Hati-hati bila masukkan garam sebab kita ada kicap. Saya nak masukkan garam sedikit. Masukkan ayamnya. Kita balik-balikkan dia. Ya, okey. Kita nak masukkan kicap. Ni kicap manis. Okey, kita gaul. Okey, kita nak masukkan kicap pekat. Kicap pekat kena ada sebab nak bagi dia gelap. Kalau puan pakai semua kicap biasa, dia susah nak dapat gelap. Nanti dah banyak sangat kicap pun tak sedap ya. Kalau banyak kicap kan masin pula kan. Saya masukkan kicap pekat supaya kuah dia ni hitam. Bawang goreng. Bawang goreng banyak, dia tu yang sedap tu. Okay, saya tambah sikit air sebab dia susah nak balik-balik dia. Dan kita balik-balikkan dia. Balik-balikkan dia sampai dia jadi kuah ya. Kejap lagi kita rasa. Kalau puan terus masak, guna bawang goreng lagi sedap yang puan goreng sendiri. Saya tunggu dia sampai bawang goreng dia ni lembut ya. Ya, lauk ni dia kena ada sedikit manis berpadan dengan warna hitam dia. Dia lauk dia macam ni puan, rupa dia. Dah pun siap lauk kita. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni iaitu sambal serai kicap buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.